segmen JEPS. Jual, elak, beli dan simpan. Jual Daniel Munoz. Walaupun Munoz ialah kejayaan wildcard 30 ataupun wildcard 31 anda, jasa Munoz pada pasukan anda rasanya hanya sampai di sini sahaja. Lupakan Munoz, jual beliau. Bermain di Anfield sebagai pasukan lawan pastinya sukar. Munoz bakal berhadapan pemain lincah Liverpool, Luis Diaz. Liverpool juga dalam memburu kemenangan sulung dan juga bongsu mereka musim ini selepas 4 kali kekalahan berturut-turut. Dengan lanskap kemenangan bergaya, pertahanan Crystal Palace dijangka bakal diasak bertubi-tubi Ahad ini. Jual juga Mykolenko. Tiada lagi diperlukan pemanas bangku simpanan di hujung-hujung musim ini kecuali jika anda pengaktif chip bench boost. Jika tidak, jual sahaja Mykolenko. Dengan ketiadaan Tarkowski dan Brian White, kualiti pertahanan Everton tidak segah ketika awal pengurusan David Moyes. Ditambah pula, lawan Everton game week ini bakal menyerang habis-habisan. Newcastle memerlukan kemenangan untuk kekal selamat dan layak bagi slot UCL musim hadapan. Elakkan membeli Ezri Konsa. 15 poin tersebut hanya bersifat sementara. Walaupun berhadapan hanya barisan serangan United game week ini, Konsa ialah calon don't buy, don't sell. Anda mungkin akan mendapat barisan United yang penuh bersemangat selepas menjuarai saingan Eropah, ataupun anda akan mendapat kesebelasan utama The Red Devils yang keletihan dan dirotasi besar-besaran. Risiko bukan? Oleh itu, Konsa harus anda elakkan dari dibeli. Elakkan juga membeli Marc Cucurella. Seperti Konsa, Cucurella ialah calon don't buy, don't sell game week ini. Simpan jika anda pemilik, namun elakkan membeli pertahanan kiri Chelsea ini. Ya, anda boleh katakan perlawanan ini ialah perlawanan penting atau wajib menang Chelsea. Namun, beraksi di laman lawan kebiasaannya akan memberikan kesan negatif. Dengan kekuatan Forest ialah pada situasi bola mati, pertahanan Chelsea yang rendah dan renek-renek ini dijangka bakal dibolosi game week ini. Fikir-fikirkan. Beli Semenyo. Ya, pembelian Evan Nilsson tidak perlu dipertikaikan lagi. Namun, pilihan perancang Bournemouth masih di dalam perdebatan. Cadangan pakar bawa masuk Kluivert kerana kelebihan tugasan penalti. Tetapi hamba ingin menongkah arus game week ini. Hamba berhaluan kiri ini bersebab selepas kembali dari kecederaan, minit permainan Kluivert lebih merunsingkan. Semenyo lebih meyakinkan dari segi minit. Dari segi stats terkini pula, ianya menunjukkan tidak terlalu banyak perbezaan. Namun, Semenyo pilihan hamba game week ini. Jika anda pemilik Saliba, hanya 2 pertahanan yang hamba yakin game week ini. Pertama, pertahanan Newcastle dan yang kedua, pertahanan Bournemouth. Dari unjuran pengkaji FPL DX, Rob T FPL, Newcastle merekodkan 44% peluang tanpa bolos dan Bournemouth pula mencatatkan 42% peluang tanpa bolos. Saranan hamba, beli Fabian Schär. Dengan pertahanan kebangsaan Switzerland ini, anda dapat jaminan mata tanpa bolos dan peluang untuk melonjakkan ranking kerana pemilikan beliau adalah sangat rendah. Oleh itu, dapatkan Fabian Schär. Simpan Bukayo Saka. Namun, simpanan Saka ini ialah bersyarat. Game week ini agak istimewa. Kesemua 10 perlawanan akan berlangsung secara serentak. Berkemungkinan besar anda akan mendapat maklumat bocor dari laman sosial untuk beberapa pasukan EPL. Jika anda dapati Saka tidak menjadi kesebelasan utama, menjual beliau lebih bermanfaat. Namun, jika beliau diturunkan, menyimpan Saka mungkin boleh membawakan poin padu game week ini. Ya, prestasi Saka amat menyedihkan, namun Southampton menanti beliau. Simpan juga Wan-Bissaka. Walaupun ketum game week lepas menentang Ipswich ialah peluang untuk beliau membawakan mata serangan buat anda. Pandangan pribadi hamba, West Ham lebih gemar beraksi di laman lawan. Sejak Potter mengambil alih kelab dari London ini, West Ham lebih cemerlang bermain di laman lawan. Ini berkemungkinan berkaitan dengan taktikal counter attack Potter.
West Ham lebih seronok berhadapan pertahanan yang tinggi di tengah padang. Ini bakal memberikan kelebihan kepada pertahanan sayap seperti Wan-Bissaka. Segmen Maulana. Cole Palmer ialah pilihan Maulana game week lepas. Bukan sahaja beliau blank, Palmer menghadiahkan kad kuning kepada hamba. Level pilihan hamba bertaraf Maulana Ketum. Maulana hadir dengan Dan Burn game week ini. Pertahanan Everton bakal berkampung dan bertahan habis-habisan Ahad ini. Maka tendangan sudut bakal bertambah buat Newcastle. Jika ini berlaku, Burn berpeluang untuk mendapatkan gol tandukan game week ini. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf Kayangan. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.